Apakah hukum bunuh binatang yang berbisa yang sedang bertelur? Binatang ni ada dua. Satu dia panggil hayawan muhtaram. Satu hayawan ghairu muhtaram. Binatang muhtaram ni binatang yang dihormati oleh syarak. Apa maknanya? Tak boleh kita bunuh melainkan ada sebab. Binatang yang kedua ghairu muhtaram, tidak dihormati syarak. Boleh bunuh tanpa sebab. Contoh yang pertama, binatang yang tak boleh bunuh tanpa sebab, kera. Saja-saja pergi masuk hutang nak katok kera mampu tak boleh. Tapi kera tu jenis makan makan sayuran kacau kebun orang, boleh bunuh. Faham tak lagi? Lebah, haram kita pergi cari lebah, pergi bunuh lebah, haram. Lebah tu ketik anak kita kenyek mampu, harus. Binatang yang kata tak ada sebab pun boleh bunuh, binatang berbisa, kamu tanya ni. Faham? Boleh boleh bunuh. Ular berbisa, faham? Macam anjing, anjing ada berpuluh-puluh jenis anjing atas muka bumi, betul tak? Semuanya najis belaka. Tapi walaupun banyak jenis anjing, dua saja sunat bunuh, hak lain tak sunat bunuh. Yang pertama, anjing yang kekoh orang. Hak jenis kekoh budak-budak, kekoh posmen. Faham lah, orang jogging kekoh. Itu di Pulau Pinang. Anjing Cina, kekoh India. India jogging pagi, kau mati tu. Doberman. Jenis kekoh orang, mati. Tu anjing tu sunat bunuh. Yang kedua anjing gila, sunat bunuh. Anjing gila tahu tak mana anjing gila? Pakai selipas belah. Faham? Faham apa tak? Baju koyak rabak. Cakap seorang cakap. Faham? Anjing lain 3-4 ekor baru bunyi, dia sekor bunyi dah. Gila babi tu. Faham? Apa sunat bunuh anjing gila? Kerana bawa penyakit. Ada sebab dia. Faham? Jadi kalau lipang, kalau jeking, ular berbisa, bunuh. Tikus yang rosak harta benda, boleh bunuh. Tikus hamster tidak rosak harta benda, tidak disuruh bunuh.